Cara buat EPP untuk beli barang kemas melalui website PG Jewel. Pertama sekali, login menggunakan PG Code dan password masing-masing. Cari item dekat bahagian search ataupun pilih line 3 tu dan pilih what's new untuk kita tahu yang terkini dekat PG Jewel. Dah jumpa item yang kita berkenan, jangan lupa untuk check size dulu dan pilih size yang kita nak. Dah confirm size, pilih dan add to cart. Item yang kita add tadi ada dekat troli. Tekan troli tu, pilih item yang kita dah add to cart tadi dan tekan checkout. Customer ada pilihan sama ada nak collect di Menara Public Gold atau nak emas di pos ke alamat rumah. Tekan delivery dan masukkan details alamat. Pilih easy payment purchase dan tekan confirm kalau kita nak buat bayaran 6 kali. Semak sekali lagi details yang kita dah masukkan dan kalau ada voucher boleh masukkan voucher untuk dapatkan diskaun. Beli emas secara full payment ataupun EPP, harga emas dah termasuk kos upah. Bila dah confirm, tekan sahaja confirm payment. Sistem akan direct kepada online banking kita. Pilih sahaja bank yang kita selesa buat bayaran. Buat payment online banking macam biasa. Dah tulis successful bermakna kita dah berjaya beli barang kemas di PG Jewel. Tahniah!